كل سيئة عملها حسنة ويقول إن لي ذنوبا لا أراها هاهنا. قال أبو ذر فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. Hadis yang ceritakan berkenaan dengan seorang lelaki yang akhir sekali dikeluarkan daripada neraka. Maksud daripada hadis, sesungguhnya aku mengetahui, kata Nabi SAW, aku masuk surga dan orang yang paling akhir keluar daripada neraka. Tapi kata aku tahu orang yang pertama masuk surga. Baik, jadi orang masuk surga ni yang pertama kali ni Nabi kita SAW. Ada kata Nabi Idris. Nabi Idris ni unofficially. Nabi ini secara officially masuk sesuai adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, sesungguhnya aku mengetahui orang yang pertama masuk syurga dan juga orang yang paling akhir keluar daripada neraka pada hari kiamat nanti. Seseorang itu akan dipanggil menghadap, lalu diperintahkan kepada mereka, perlihatkanlah kepadanya dosa-dosanya yang kecil dan sembunyikanlah daripadanya dosa-dosa yang besar. Baik, ini tuan-tuan, akhirat nanti ada juga syafaat yang paling besar sekali, ada syafaat daripada Allah Ta'ala sendiri. Syafaat ini artinya pertolongan lah, bantuan pertolongan. Ada syafaat daripada Nabi, syafaat para ulama, sahabat-sahabat yang baik-baik yang soleh, syafaat guru, ada juga syafaat daripada orang yang mati syahid, ada syafaat daripada ummah, penghafaz Quran. Syafaat yang besar sekali juga adalah syafaat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yakni bantuan ataupun pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang paling besar sekali. Nabi kita, tapi sebenarnya yang paling besar sekali adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana dalam sebuah hadis diriwayatkan Allah Subhanahu Wa Taala sebelum Ia mencipta makhluk, maka Allah Subhanahu Wa Taala telah pun menyiapkan bagi makhluknya sebanyak 100 rahmat. Sebelum Allah Ta'ala jadikan makhluk ni, tuan-tuan, khilafah ulama makhluk mula-mula sekali Tuhan cipta. Ada yang kata nur Nabi kita, ada yang kata arash, ada yang kata air. Ada boleh halah, tak kisahlah yang mana tu pun. Sebelum Tuhan ciptakan apa-apa makhluk, maka Allah dah menyiapkan 100 rahmat untuk makhluk dia. Cuma satu rahmat sahaja baru Allah Ta'ala lepaskan. Satu rahmat yang bagi, baru Tuhan bagi kita. Apabila semasa kita berada di alam dunia ini, hanya lagi baru satu rahmat Allah. Yang ada lagi 99 rahmat Allah Ta'ala lagi. Ada terbayang kalau ada satu rahmat kita, ada satu rahmat ni pun kita rasa tak sangka. Kita dengan satu rahmat ni, kita ni boleh berkasih sayang, boleh hidup pun aman damai, boleh makan sedap-sedap. Dan haiwan sekalipun dia ada kasih sayang dia sama anak-anak dia. Harimau sekalipun dia tak makan anak dia, kan? Ini dengan hanya satu rahmat Allah. Ada lagi 99 lagi, ada lagi. Baik. Namun di akhirat 99 itu nanti hanyalah tertentu buat orang-orang yang beriman sahaja. Orang yang syirik kepada Allah Ta'ala ni kita maafkan. Yang syirik kepada Allah Ta'ala ni memang tak ada apalah. Dosa yang paling Allah murka sekali adalah dosa syirik pada Allah Subhanahu. Apapun dosa, tuan-tuan, dosa besar mana sekalipun, kita layak untuk mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat. Tapi kita jangan senang hati sangat. Aku tak payah tolak tak apa. 99 ada lagi, aku mesti ada dalam ni sudah. Kan? Jangan berlebi sangat, kita malah lebih tahu. Tak ada siapa boleh tahu. Ayat Allah Ta'ala saja yang tahu dan dia ikut dia lah, dia nak pergi ke siapa. Kita ni layak tidak untuk Allah Ta'ala nak terpilih juga, kita buta, dia akan mudah. Jadi maka di antara rahmat Allah Ta'ala pada hari kiamat, dia mengampunkan dosa-dosa besar hamba-Nya. Ataupun Allah Ta'ala tak pandang kepada dosa-dosa besar hamba-Nya. Tapi dosa syirik, minta maaf, mana dosa syirik ni Tuhan tak akan ampun. Mana tak ampun ni sekiranya dia mati tidak bertaubat. Dulu ada rambut, masa-masa muda dulu pergi 3 ekor kan, pergi pakui apa kan, pergi puja kubur ke apa kan, lalu pergi caya bagi wasiat ke, bagi tangkal ke apa, buat benda-benda syirik kan.
Dia juga gua mau cara agak